Bismillahirrahmanirrahim. Untuk video kali ni kita buat special edition sikit. Special edition sempena Hari Raya Korban. Okay, jom. Okay, kita start dengan solat raya dulu. Solat raya, adik bongsu nak jadi khatib hari ni. Awal pagi dah pergi surau. Tak tahulah buat apa awal tu dalam sejarah. Okay, kita dah sampai dah dekat ni surau madrasah, apa nama dia, Al-Islah. Kita tengok dia bongsu khutbah. Abang dia nombor 5 pun ada juga bagi khutbah, tapi dekat surau awam kandang. Itu dah biasa sangat dah kita tengok. Nira ni pagi-pagi je dah bangun, dah standby untuk bagi khutbah. Pukul 7 lebih kot dah pergi madrasah ni. Okay, ini madrasah dia. Okay, yang baju pink tu dia memang dah lama tak pergi kerja dah. Yalah, sebab dia kan cikgu. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillah. 7 kali takbir dan diselangi dengan tasbih, iaitu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Dan pada rakaat kedua 5 kali takbir dan diselangi dengan tasbih juga. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Dan ingat audu Salli sunnatan al-adha ra'ataini fa'amaliyah ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin bahawa tujuan ibadat haji bukan sekadar berulang-ulang alik ke Mekah, tetapi untuk meninggalkan segala hal dunia lalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sepenuh jiwa. Setiap ibadat dalam haji seperti ihram, tawaf, sa'i dan wukuf mengandungi simbolik kerohanian yang mendalam. Ia adalah sebagai latihan menundukkan ego, menzahirkan kerendahan dan menyendiri dan menyedari betapa kecilnya diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, jadikanlah pengorbanan ini sebagai saksi pengabdian seorang insan kepadamu. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Kautsar ayat 1 hingga 3 yang bermaksud, sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu wahai Muhammad kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Oleh itu, kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah korban sebagai bersyukur. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Macam mana ni? Saya ada fiti khutbah lu Aduh, hari kata khutbah lu baru solat, beza kat ada. Hai. Macam biasa pagi-pagi mak dah masak dah semua ni. Kita ada sup, kita ada nasi Arab kat sini, kambing. So, kita ada ketupat kat sini. So, kali pertama mak masak sambal Jawa. Ni. Ada rendang ayam, pula ayam kampung semua. Okey, kat sini ni ada kacang. Ni ada ketupat panas. Dan ada juga dekat sini kita ada koktel koktel. Ni ada ais kot. Ni ada air. Sekejap lagi nanti ada orang nak datang. Dan kita akan pergi tengok korban lah. Okay, kita on the way kat tempat sembelihan. T-shirt dah dapat. Nanti terpilih ni belok kiri. Okey, nanti saya dah. Nanti saya dah. Buat U-turn bang. Masjid Mukim Kandang. Tempang pergi katil. Tempang pergi katil. Mak ada kampung.
kita Abang habis tempat kerja pun. Ni imam tadi tu. Api belah kiri. Nombor 5. Imam 3 Masjid Kandang. Okay, kita dah sampai dah kat tempat sembelih. Okay, masjid ni dia sembelih dekat tempat ni lah, tempat persembelihan, tempat kandang lembu ni. Kemudian setelah daging tu dilapah dan dia akan hantar kat masjid untuk pengagihan. Pisang kambing nombor 5. Nah, ni pengurusi masjid ni, pakcik saya. Semua kena kroni ni. Kita ada ni kambing nombor 5 sembelih kat sini. Tunggu kambing nombor 6. Tahun ni 4 orang buat korban. Encik, abah, mak. Dan saya lah. InsyaAllah kita cuba azam. Okay, untuk proses korban ni dilaksanakan dekat kandang lembu tu sendiri. Okay, ni ada kandang kan. Dekat belah kanan ni ada dia punya tempat ni lah, sembelih dan juga tempat lapah sebelum diagikan kepada masjid. Kat masjid tu tinggal kita potong-potong dan buat pengagihan lah dan pembungkusan. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah korban kerana Allah Ta'ala. صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم هذا منك وإليك فتقبل مني Allah namun indah daripada engkau dan kepada engkau yang persembahkan maka terimalah korbanku. Daripada ni, daripada tempat korban ni penyembelihan disediakan juga makanan lah sarapan pagi. Dan dekat masjid pun ada juga sarapan disediakan. Banyak ni. Kita dah sampai masjid. Ni ramai petugas yang bagi-bagikan daging. Kat sini tak nak ambil video lah kot. Kena buat kerja. Okay, selesai untuk nombor 6. Daging semua dimasukkan dalam ni lah, bekas polystyrene. Ada lagi menunggu ketibaan dan lembu yang lain. Ni antara petugas-petugas dekat masjid ni. Kat sini pun ada juga kaunter makanan. Nak makan tu boleh makan. Adalah dah selesai dah semua. Sekali adalah makan. So orang ramai dah balik dah ni. Semua dah balik dah ni. Tadi banyak lah. Semua boleh masukkan kari gearbox. Makanan pun dah nak habis dah ni. Dah selesai. Tinggal tunggu orang collect daging masing-masing je. Okay, akhir sekali, jangan lupa subscribe, like dan share. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.